Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jumpa pula dengan kaedah untuk cepat boleh baca. Iaitu jawi. Nak buat anak kita nak cepat boleh baca, nak bukan masalah. Budak tak boleh baca, nak buat lagu mana. Kita mari ikut bersama. Ikut bersama. Berapa langkah dah saya beri. Masih ingat tak? Masih ingat tak lagi dah berapa langkah saya bagi. Mari kita imbuh bersama. Iaitu pertama kali saya dah bagi simbol bunyi. Masih ingat simbol bunyi. Saya bagi simbol bunyi iaitu bunyi Jawi Jati, bunyi Jawi Arab dan juga bunyi Jawi Inggeris. Gapo Jawi Jati, huruf mana Jawi Jati, huruf mana Jawi Inggeris dan juga huruf mana Jawi Arab. Saya dah bagi ke. Apabila kenal simbol bunyi, maka kita mula pergi pada gabung bunyi. Gabung bunyi dia jadilah suku kata terbuka. Suku kata terbuka maknanya kamti misara, tidak ada tosekut. Suku kata terbuka, masih ingat saya gapo? Gunung nudung, suruh ambil nudung tulis suku kata terbuka. Kalau babi, bu, kalau tati tu. Masih ingat tulis di nudung. Lepas tu mari gabung bunyi. Gabung bunyi dah buat jadi kelima. Mula-mula buat jadi dua suku kata. Dua suku kata terbuka. Lepas tu pergi jadi kelima. Lepas tu kita berlatih pergi kepada buat ayat dengan guna suku kata terbuka. Mesti ingat lagi suku kata terbuka apa. Dari nudung tu kita boleh buat kelima, dia juga boleh buat ayat. Untuk jadi permainan. Menarikkan dia belajar dan juga memudahkan kepahaman dia atas nak gabung bunyi jadi kelima. Dan seterusnya saya dah juga kalimah tradisi. Masih ingat ada kalimah tradisi, ada gapo gati, ada huruf gapo gati. Ingat ada? Kata ingat, kita tengok klip yang lepas dah lah. Apabila sudah ada kalimah tradisi, ada dah gerti dah simbol bunyi, gabung bunyi, jadilah dua suku kata terbuka boleh dah, maka saya wi kalimah tradisi, maka saya wi pula derlum. Derlum iaitu tentang hak alif lah di kalimah terakhir ni. Apabila jumpa dengan huruf ni, maka kena kekal ke alif. Maka apabila jumpa kalimah hujung kalimah dengan huruf ni, maka digugur ke alif. Maka itu bit mari dua, iaitu hukum derlum dia gak luar derlum, sama-sama bunyi tapi hak ni ada alif, hak ni tidak ada alif, bunyi dua. Itu bit mana dijah bagi kata hukum derlum dia gak luar derlum. Saya dah bagi ke. Ingat lepas tu saya pergi pula pada episod yang langkah yang terlepas, iaitu kita mula ambil dua suku kata, mari gabung dengan Jawi Jati. Mana kita potong ada alif jadi jadi Jawi Jati. Contohnya jamu, kita potong alif jadi jemu. Apa lagi? Kara, kita potong alif jadi kera. Tapi kita potong jadi alif, potong alif bagi jadi tepi dengan menggunakan Jawi Jati. Mari buat apa? Gabung bunyi. Jadi campur dengan suku kata terbuka. Jadi bali jadi beli, tipu jadi tepu, gali jadi geli. Masih ingat kalau masih ingat, okey, alhamdulillah. Kita boleh berlatih dah, banyaklah kita berlatih. Dan seterusnya. Apabila seterusnya hari ni kita mari tahap ni dah. Suku kata terbuka boleh dah. Latihan Jawi Jati dengan gabung dengan suku kata terbuka boleh dah. Hari ni saya buat mari contoh suku kata tertutup. Kita nak berlatih anak kita lagu mana? Nak boleh gabung bunyi dengan guna suku kata tertutup. Suku kata tertutup tu apa? Tua sekut tu lah. Tua serak saja kita ngaji dah Kita biasa ingat ada ngaji masa dulu, ngaji kelas 1 kolej dulu. Dia ada tu sekut lalu tak masa ngaji dulu? Tak
Mani, mita, cucai, papai, dupu, dungu. Macam ingat tak? Kalau saya ngajar. Tu mari. Suku kata terbuka tu. Dia latih hari jadi satu naktah. Dia berlatih yang penting latih suku kata terbuka dulu biar lancar. Lepas tu kita main prakop lah dengan kelima suku kata tertutup ko, derlum ko, jauh jati ko. Nah, ni. Yang penting we gagah suku kata terbuka dulu. Nah, apabila gagah dah suku kata terbuka, kita mari tengok contoh dah. Suku kata tertutup, gapo arti kita nak wi? Ini kita nak wi boleh 3 part dah. Contohnya ma, lamun, lam, baca jadi malam. Lim, baca jadi limpa. Lumem tertutup, jadi baca lum, baca lumba. Ni ambil suku kata terbuka, nah, mai gabung bunyi dengan suku kata tertutup lam, jadilah bunyi lam. Ambil suku kata terbuka, ambil saat ni mai bubuh jadi malam. Baca lim. Suku kata terbuka dengan suku kata tertutup, baca jadi lim. Terawak kelimah jadi satu kelimah iaitu limpa. Lu terbuka, mai gabung, mai campur dengan suku kata tertutup, lum buat jadi satu kelimah iaitu lumba. Ni huruf bunyi bunyi s ataupun sih ni ras. Lepas tu buat jadi satu kelimah, ambil hani, ambil jauh jati ke ras. Ris, baris, rus, rus. Ni maknanya berlatih. Ambil suku kata terbuka mai gabung dengan suku kata tertutup. Rasa bunyi mana? Dah rasa bunyi ras. Suku kata terbuka dengan suku kata tertutup, ia akan bunyi rasa, ras. Lepas tu buat satu kelimah. Ambil buat satu kelimah. Kelimah apa? Keras. Ris. Buat satu kelimah jadi baris. Rus. Rus ni buat jadi satu kelimah jadi lurus. Lagu tu kita berlatih. Maknanya buat ambil suku kata terbuka dulu, mari gabung dengan suku kata tertutup. Buat apabila boleh suku kata tertutup dah, kita mari buat satu kelimah. Jadilah satu kelimah. Ni lah untuk nak berlatih. Ambil res, ra, ri, ru. Tu ya dulu. Lepas tu yar. Baca, ambil buat jadi satu kelimah. Bayar. Yir. Tebik mari buat jadi air. Yur. Tebik mari yur. Ambil buat jadi satu kelimah. Jadi sayur. Ni sebab betul juga. Cat. Buat jadi satu kelimah. Baca. Cita boleh dah cit. Buat jadi satu kelimah. Baca. Picit. Cut. Boleh dah cut. Buatlah satu kelimah. Jadi lucut. Inilah di antaranya kita untuk nak berlatih anak-anak kita. Kau tambah dah lah. Daripada suku kata terbuka, mari mula gabung bunyi dengan suku kata tertutup. Kita ambil 3 part ni dulu. Buat untuk pergi berlatih anak kita. InsyaAllah. Apabila buat lagu ni boleh dah, kita terawak ayat pula. Apabila buat kelimah boleh dah, kita terawak ayat pula. Dengan guna suku kata terbuka dan juga suku kata tertutup. Ini ambil ni dulu. Mi, sing, ro, to. Ataupun mem, se, re, te. Gi guna pakai. Gi terang belajar. Latih anak kita dulu. InsyaAllah. Tengok lagu mana. Kesel ke tak kesel. InsyaAllah. Lepas kita kau tambah lah. Apabila gagah dah suku kata terbuka, kita kau tambah dengan suku kata tertutup pula. InsyaAllah. Jumpa pula lain kali pula panjang ini. Sekian, wassalam.